Soalan seterusnya, kita puasa qada atau puasa nang, patut orang jemput jamuan raya, manakah lebih afdal? Jawabnya buat dua-dua. Kita ni puasa ni, orang jemput jamuan raya, pergi, maka dapat pahala hadir ke jemputan. Dah makan, tidak makan. Kenapa? Kerana kita puasa. Dia hadir bukan wajib makan. Macam jemputan kahwin, jemputlah kenduri anak esok, kita pergi rumah dia, tak makan, tak dosa dah. Yang wajib pergi, bukan makan. Okey? Kita pun puasa. Tengok puasa. Kalau kita puasa sunat, tengok dulu. Tuan rumah kata makan kita puasa sunat. Kalau kita makan, tuan rumah suka hati. Kalau kita tak makan, dia kurang senang. Maka afdal berbuka. Tapi kalau kita tak makan pun tak apa, kita mari tu dia suka dah, maka afdal teruskan puasa. Tapi ni untuk puasa sunat. Ada pun puasa qada haram berbuka, kerana dia puasa wajib. Okey?